Pembohongan orang dah tahu, penipuan orang dah tahu. Sakau tak sakau, dia kata orang sakau, dia bersoba. Dia kawan yang menyakau. Sama aja. Orang tahu semua dah. Ini referendum. Kalau kita kalahkan PS di Johor, di persekutuan mereka akan kebah dalam Piala U16. Takbir! Kita nak kebahkan PS dalam Piala U16, kebahkan dia di Johor. Boleh? Tempat PN tak bertanding. Bertanding sebelah kerusi. MIPP Gerakan Bersatu ada bertanding. Semua 36 kerusi. Tempat kita tak tanding. Undi PN. Semoga mereka insaf. Tak percayalah kat DAP. Takbir! Kami ada orang Islam, orang Melayu, satu agama, satu bangsa, satu akidah, satu kiblat. Kami main nak tolong apa? Hampa jangan sombong petang hari itu. Takbir! Tempat PN bertanding, tuan-tuan jangan ragu-ragu. Keluar undi PN. Pas tanding sebelah kerusi. Bersatu lagu mana? Ikut suka. Jawab terus. Tak ada tawih apa. Yang penting PAS menang. Kita boleh jadi pembantu yang setia. Atas dasar kita nak jaga kuasa politik orang Melayu, orang Islam di negeri Johor. Ampas! Laju sangat. Bagilah insaf dulu. Panas tak dengar. Biar pilah dia nak kata apa, dia kata dia tak mahu kita ikut suara dia. Apa? Kita nak tolong kerana agama, kerana bangsa. Bukan kerana hang. Boleh? Kerana agama, kerana bangsa, bukan kerana individu. Rakyat mau. Kita nak jaga negeri ini. Jangan sampai PS menang. Tujuh. Itu tujuan utama PAS menyertai PRN negeri Johor. Supaya mereka tidak bongkar, tidak menipu, tidak bohong, tidak sombong, tidak manipulasi, tidak sakau. Supaya yang ada kuasa ni mereka insaf. Kenai sama kawan, kenai sama lawan. Ada cuma tu penting yang mempetai. Dah mantap. Habis masalah. Dia lagi dekat ni. Bagi tak balik bagi show. Dia pun bawa dalam Black Maria. Betul lampu. Tuan-tuan semua, para pengundi di Dun Endau. Kita ada Ustaz Hakimi mewakili PAS. Ingat betul. Logo kita Perikatan Nasional di seluruh Dun, 56 Dun ni. PN ada tawarkan khidmat kita. Daripada PN 36 tu ada PAS sebelah. Hampa jangan tinggal langsung sebelah ni. Takbir. Apa ada lagi MIPP, ada gerakan tak tanding. Depa Kelih. Ada bersatu. Lagu mana okey? Abang lah tadi. Apa tu? Utamakan PN. Tempat kita tanding bagilah kat PN. Dengan harapan mereka insaf. Mereka sedar siapa patut mereka percaya, siapa patut mereka ambil jadi kawan, siapa sebenarnya lawan. Hampa tolong dia jadi kerja persekutuan mai PRN negeri Johor. Dia tengok hampa gila-gila. Betul tak eh? Orang-orang PN, kawan-kawan saya dalam UMNO, Kacau merba. dia tengok hampa, kami tengok kesian tu. Kau dia bagi. Kita merasa simpati. Oleh kerana Johor ni UMNO buat PAS baru nak betapa punca dia tuan-tuan. Bila berlaku tragedi 13 Mei tahun 69, Tun Razak ajak PAS masuk kerajaan perpaduan. Kita masuk perpaduan tahun 73. Ditubuhlah Barisan Nasional. PAS yang bagi nama Barisan Nasional. Tahun 74, tahun 78 PAS ditendang keluar. Tahun 74 kita masuk pilihan raya atas nama Barisan Nasional.
tuan-tuan semua, itu sejarah. Sejarah. Dalam tahun 74 itulah, oleh kerana PAH ni kuat Kelantan, Terengganu, Kedah bahagian utara, disyaratkan pada masa itu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, PAH tak boleh letak jalur masa dalam Barisan Nasional. Maka PAS bermula lewat di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ni. Pasal itu kita tak kuat kalau kita sama-sama mula macam kita mula PAS di Kedah. Kedah dibolehkan PAS dah, Johor dibolehkan PAS dah. 3-0 kita bagi. Kita kuat dah di sini. Tapi kerana pada masa itu kita hormat perjanjian, persetujuan dalam kerajaan perpaduan, kita tak letak calon di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Kalau kita mula sebelum pada tu tuan-tuan, tak ada syarahan. Telur ayam. Macam Terengganu. Tak ada kata apa, orang tahu apa semua. PAS kekal tahun 51 sampai lah ni konsisten kita. Pertama dasar kita Islam kekal sampai sekarang ni. Perjuangan kita untuk orang Islam, untuk orang Melayu tidak pernah berhenti. Pemimpin kita bersih, tak terbalik dengan rasuah. Tak ada seorang pun masuk penjara kerana rasuah. Tak ada seorang masuk penjara kerana seks luar tabi. Takbir. Lah ni sejarah. Betul tak? Ha, tak wani kata anda kau nak tanya.